Alright guys. Okay, welcome back guys. Okay, ni udang. Kita dah potong-potong semua. Kita nak bagi anak-anak ikan awana ni kita makan. Kita potong halus-halus lah. Ricik lah. Ni kalau bahasa kampung tu, ricik lah. Macam ni. Potong halus-halus. Nanti kan ni kalau yang duduk banyak-banyak ni seekor datang makan dah tu, nampak? So kalau kecil-kecil ni kita tak bagi makan sekali kulit lah. Kita potong kulit dia. Nampak? Dia makan tu. So korang kena tukar-tukar makanan dia. Udang, ulat, semua tukar-tukar. Jangan bagi makan benda yang sama. Udang ni very good lah. Nampak? Tu. Nyambau-nyambau. Alright guys, so yang belum follow tu follow. Yang belum like, belum share. Tu dia. Tengok tu. Aksi lincah. Dia makan udang. Okay guys. Shot kan. Cara jaga dia senang je. Kita kena on. Then bagi makan benda yang lembut lah. Ulat kecil ataupun udang ni lah. Udang sesuai lah. Udang sangat sesuai. Buang dia punya kulit. Okay. Jom kita pergi yang dalam satu tank kita terblok pula. Okay, jom tengok. Ini kita dah slot satu yang belah sana. Yang tadi kita tak slot, kita duduk ramai-ramai. Okay, ni kita dah slot Nampak? Oh. Zoom up, kita zoom up sikit, kita zoom sikit. Zoom sikit. Tendera datang macam makan. Tu, tengok. Tu. Yang tu dia tengah zoom up sikit, lagi dah sampai lah tu. Dia macam tu kadang-kadang malu-malu sikit. Yang ni nak makan lagi, kita bagi sekali ketul lagi. Oh dia, nampak? Syok lah guys. Dia baru datang kalau parking ni perkara biasa guys. Dia baru sampai. So datang kalau dia parking ni perkara biasa lah. Antara 2-3 hari dia okey. Okay, yang ni saya besar sikit. Ni saya besar sikit. Kita pergi makan sekali kulit lah. Nampak ni kulit. Nampak? Besar sikit tapi makan kulit. Zoom dekat sikit. Nampak? Yang ni pula. Semua. Tu dia. Besar sikit lah. Saya tunjuk kat korang. Tapi kena tong kecil guys. Tak ada besar sangat. Besar sangat nanti lekat pula. Okay guys. So jumpa lagi lah. Yang belum follow tu follow. Yang belum like, belum share. Okay guys. Ni anak-anak cilirit dia spot kita bagi makan udang memang handsome lah. Memang cun lah guys. Kalau dia macam makan udang tu memang kualiti memang tinggi lah. Cun. Dia baik punya ikan guys. Okay guys. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.